Nak rasa apa? Dia nak duduk juga. Okey, dia bagi anak-anak duduk pula. Dia pun nak juga duduk kat kerusi tu. Ini adalah kerusi gaming kerusi gaming yang sangat selesa yang ibu boleh suggest untuk korang. Bukan saja untuk gaming, tapi kalau katakan korang kerja ataupun korang nak buat kerusi study pun boleh dapat ke yang ini tau. Okey, apa yang menarik tentang kerusi ni dia boleh adjust tau. Yang ni boleh ke belakang kan. Kalau katakan korang nak posisi membaring, korang boleh macam tu kan. Nampak tak? Dia boleh membaring. Okey, yang ni membaring. Yang ni dia boleh tinggi rendah tau. Korang boleh naikkan lagi ataupun korang ikutlah kesesuaian tinggi korang. Okey, nampak tak? Korang bangun dan dia boleh tinggi dan korang boleh adjust untuk duduk. Dan dekat sini, kalau katakan korang nak luncurkan kaki korang pun still boleh tau. Nampak ni. Okey. Nampak tak? Cuba luncur sikit. Dia agak relax. Kalau korang nak dapatkan kursi macam ni untuk relax, yes, ini ibu boleh suggestkan. Okey. Nampak tak? Korang boleh klik dekat beg kuning tu sebab sangat berbaloi dan sangat kualiti dia pun sangat mantul Okey, kursi ni kalau ikutkan berapa kilogram boleh duduk. Okey, tak kira lah korang besar mana sekalipun, dia boleh menampung sehingga 300 gram juga. So tak ada masalah lah kalau korang nak duduk sini dengan selesa, tak kira berat korang berapa. Okey. Nak rasa. Nak rasa apa? Dia nak duduk juga. Okey, dia bagi anak-anak duduk pula. Dia pun nak juga duduk kat kerusi tu. Pantang dapat kerusi baru, dia nak duduk juga. Berapa kursi gaming? Dia pula main je. Selesanya. Selesa tak? Selesa tak? Selesanya. Sebab awak rendah sangat. Oi, berpusing-pusing. Nak pusing-pusing. Tak payahlah pusing-pusing. Tu dia. Main tembak-tembak. Tu. Dia boleh buat main nanti ni sekarang. Ada nak rasa pula. Nak tidur.